Di sebalik ketenangan ladang Fakulti Pertanian Lestari, Universiti Malaysia Sabah, tersimpan satu kisah perjuangan yang jarang didendangkan. Kisah tentang seekor anak lembu jantan berusia 13 bulan yang bernama Joy. Joy dilahirkan berbeza. Dia menghidap congenital cleft lip atau sumbing bibir kekal, satu kecacatan luar biasa yang hanya berlaku sekitar 2% dalam kelompok lembu normal. Cleft lip ni dia adalah jenis kecacatan kekal lah. Dia berlaku semasa proses pembentukan organ-organ semasa induk ni bunting lah. Sama saja macam kecacatan biasa, dan dia ada kekerapan tertentu lah di dalam satu-satu kumpulan lembu. Dia bila kita combine semua jenis kecacatan yang begitu, macam kaki rengkat lah, telinga sebelah, cleft lip, semua ni bila kita masukkan di situ di dalam satu kelompok lembu, kecacatan seperti ini akan mengambil kekerapan sehingga 2%. Walau bagaimanapun, ada kawasan yang kelompok lembunya itu tidak dikawal pembiakan dia. Maksudnya kecacatan ada di dalam tu, tapi binatang yang sama digunakan untuk membiak. Dia boleh sampai 15%. Bagi seekor lembu, bibir atas adalah otot terpenting untuk menekan dan meragut rumput. Akibat sumbing, setiap ragutan Joy sering terlucut. Di saat lembu lain kenyang dalam masa yang singkat, Joy terpaksa berusaha 2 kali ganda, menjadikannya sedikit terbantut dan kurus. Namun, Joy bertuah kecacatan itu tidak menjejaskan paru-parunya sewaktu menyusu di peringkat awal kelahiran. Dia terselamat daripada takdir maut yang sering menimpa anak lembu sumbing yang lain. Di dalam keadaan semula jadi memang ada kecacatan seperti ini. Faktor-faktor genetik ataupun faktor-faktor tak cukup makan, ada berlaku sedikit keracunan, mungkin masa bunting induk tu sakit. Semua ini boleh menyebabkan perkembangan janin tu terganggu lah. Melihat semangat Joy untuk hidup, pasukan veteriner Fakulti Pertanian Lestari tidak berpeluk tubuh 3 bulan sebelum pembedahan. Satu misi persediaan bermula. Jadi apabila malam itu kita bertugas, kita datang ke kandang, kita perhatikan ada seekor induk ni dia mau melahirkan. Jadi bila induk ni mau melahirkan, kita akan buat pemeriksaan. Jadi bila kita buat pemeriksaan, kita keluarkan anak tersebut. Jadi bila kita masukkan tangan tu pun kita sudah dapat rasa mulutnya lain macam. Ya, dapat lain macam, tapi bila kita sudah dapat tarikan dia keluar, memang betul-betul anak ni memang special, ya, sebab keadaan mulutnya yang sumbing. Jadi selepas kita keluarkan dia, alhamdulillah si Joy ini selamat. Kemudian bila semakin hari semakin membesar, ianya seperti kalah saingan ketika waktu makan. Kawan-kawannya ataupun adik-beradiknya yang lain semua makan dengan lancar, tetapi dia ada tersangkut di bahagian mulutnya. Jadi itu yang menyebabkan kita decide untuk buat pembedahan supaya sama-sama makan, sama-sama dapat kuantiti yang diperlukan. Kita tetap samakan dia dengan anak-anak lembu yang lain. Tapi apabila kita mula perasan dia sudah hampir pun berumur 1 tahun, kita pindahkan dia untuk sendiri saja, iaitu kita kurungkan dia di kawasan satu kandang hanya Joy sahaja. Jadi kita pantau dengan kita buat pemberian rumput seperti rumput yang dikisar halus. Di situ baru kita lihat Joy ada sedikit mudah makan. Apabila kita lepaskan dia ke padang ragut, Joy mempunyai sedikit kelemahan untuk dia meragut rumput dengan baiklah. Tetapi bila kita kisar rumput itu, jadi Joy mudah untuk dia mendapatkan makanan. Paling kritikal, Joy sentiasa dibelai dan disentuh setiap hari. Misi menjinakkannya adalah kunci utama agar proses pembiusan dan rawatan kekal dapat dilakukan tanpa sebarang tekanan dan rontaan. Kalau saya anggap ini satu peluang untuk kita berjumpa dengan kes ini. Sebab kalau anak lembu kita keluar semuanya sempurna, kita tak akan ada peluang untuk buat pembedahan ni. Hari dinantikan telah tiba. Di bawah selian pakar veteriner FPL, satu pembedahan korektif yang unik dijalankan.
Tugas Dr. Ahmad menjabar menutup lubang yang menghubungkan rongga mulut dan hidung Joy agar tidak lagi tersedar, serta merapatkan semula bibirnya yang terbelah. Dan pembedahan pun sebenarnya di kalangan lembu kita tidak, it is not always recommended lah, bukan benda yang mesti dibuat. Tetapi kita ada peluang itu dan kita ada vet dan kita boleh buat pembedahan ini, maka kita buat. Tujuannya adalah untuk memudahkan lembu ini makan dengan lebih sempurna. Yang kedua ialah untuk melatih para doktor kita untuk mengurus kecacatan seperti ini, dan juga sebagai satu cara untuk meningkatkan kepakaran doktor-doktor kita lah. Jadi saya bersyukur sebenarnya bila kes ini berlaku di FPL, sehingga kita boleh bukan saja kita berjumpa dengan kes ini, tetapi kita boleh membuat dokumentasi supaya boleh dilihat oleh lebih ramai orang lah. Anesthesiologist secara umpamanya lah, mengkayuh itu sampan ke destinasi dengan seimbang menggunakan tim lah. So bukan saja kita, tapi satu tim perlu bekerjasama supaya kadar bius yang kita berikan boleh mencapai destinasi lah dengan aman. So sebagai contoh, dalam proses untuk sapi sumbing ni, kita choose untuk buat yang rare. Rare maksudnya yang jarang orang buat, sebab dia ni ruminan, mengandungi perut yang lebih daripada kita. Seumpamanya ada 4 perut dia orang. Jadi untuk mereka mendigest itu bius tu agak susah. Apalagi kalau kita kasih dia tidur total, itu memang agak susah sikit. Mau kawal dia punya temperature, heart rate dan sebagainya lah. Sama yang penting itu respirasi. Okey, so untuk anestesi yang kita choose secara total, kenapa? Sebab we have to cross a mile to achieve something. So in order to do that, kita perlu try yang luar biasa. So untuk mencapai itu memang ada hard work sama keberanian lah. Apa yang kita tangguh pun kita perlu kuat. Jadi dalam proses ni dia ni masih budak. Jadi dos yang kami bagikan adalah ketamin, zilazin, umpama seperti manusia punya juga. Cuman dos dia lain lah. So ketamin sama zilazin ini dia main sebagai 45 minit lah kami durasikan. Ada satu saat rintangannya untuk kembalikan pernafasan itu agak susah, tapi berjaya juga dilakukan CPR immediate, kita panggil. Immediate maksudnya secara kecemasan, kembali juga dia lah. Bila suatu hewan tu, apabila ruminan tu dikena anestesia total, so the first kita perlu tahu position untuk kita kasih tidur dia. Okay, apa position dia yang sangat khas? Kepalanya selalu di atas daripada paras tubuh. Okay, kenapa kita melakukan tu benda? Sebab ruminan akan melakukan proses regurgitasi. Maksudnya menimbas kembali makanan apa yang dia makan ataupun air yang dia makan. Walaupun sudah dipuasakan 12 jam ataupun 8 jam, kita mengelakkan dia untuk menimbas kembali apabila dia sudah sedar. Nah, itu possibilities dia lah. So semasa surgery akan ada saat dia akan membangun. So bila dia kasih keluar itu, kita tidak mahu dia telan untuk aspirasi sampai sesak atau tersedak. Yang kedua, temperature dia. Dia akan first naik, lepas tu turun balik. Masa turun itu sangat kritikal, sebab kalau dia tidak imbas kembali naik, kita boleh tewaslah untuk kasih kembali dia. Jadi untuk masa suhu tu kami gunakan heating pad, kami gunakan unsur tuala air panas supaya badan dia sentiasa maintain dia punya suhu. Okay, normally kenapa orang tidak akan buat ini surgery? First of all, we must understand is anesthesia. Sesuatu yang sangat susah untuk mencapai, sehingga bukan sebab surgery dia tewas, tapi disebabkan anestesia banyak hewan terkorban. Sapi ni kita ada 4 perut. Jadi kalau dia tidur dalam masa jangka yang lama, boleh menyebabkan bloating. Bloating maksudnya akumulasi gas di dalam perut. So untuk mengelakkan itu, sebaik mungkin anestesi perlu durasi yang ngam, supaya selepas habis saja itu surgery, dia boleh bangun duduk dan sistem digestif dia berjalan seperti biasa. Kalau kita memberi spasi untuk dia jatuh atau tidur,
boleh menyebabkan masalah pencernaan sehingga matilah. Jadi kita nak bantu dia, dan lembu ini pun kita tak akan jadikan, dia ni jantan, Joan ni jantan, kita tak akan jadikan dia sebagai jantan pembiak sebab kita tak mau sebarkan dia punya genetik tu. Tetapi pasal dia memberikan kita ilmu, memberikan kita peluang, kita akan pelihara lah si Joy ni sampai ke satu peringkat yang nanti kita akan sudahkan dengan cerita yang lain lah. Tapi saya fikir dia satu jalan untuk kita belajar lebih banyak lah tentang hewan ternakan. Pada ketika ini yang kita cuba buat dengan pembedahan korektif ini ialah untuk membolehkan dia makan dengan lebih mudah lah. Jadi dia kalau dulu untuk dia kenyang mungkin dia makan 25 minit, mungkin lepas pembedahan ni sama macam lembu lain lah, 20 minit, 15 minit dah selesai. Untuk kes sumbing bibir ataupun cleft lip ni memang sangat jarang ditemui lah. Memang ada di seluruh dunia, ada confirm ada, tapi dia memang satu kes yang jarang ditemui. So satu adalah kenapa kami mau buat adalah sebab satu pembelajaran untuk dalam bidang inilah, dan kita berharap dokumentasi hari ini kita boleh terbitkan jurnal ataupun boleh buat penyelidikan untuk rujukan dari pihak-pihak lain ataupun mana-mana doktor veteriner yang memerlukan rujukan lah. Challenges dia adalah pembedahan ini bukan pembedahan rutin atau yang biasa dilakukan. Jadi kami sebagai doktor, saya dibantu Dr. Uma, kami membuat penilaian mengikut keadaan defect dia tu. Even yang kita tahu pun sumbing bibir dia tidak sama. Dia dalam kalau ada 10 sumbing bibir dia tidak sama. So kita perlu buat penilaian berbeza mengikut keadaan dia itulah. Jadi tadi bila kami sudah repair dia punya bahagian bibir tu, tapi dia masih ada gap di dalam di mana kita perlu tutup lubang tu, macam itulah. Tapi bila kami try tarik dia tidak cukup ruang, so kita kena ambil bahagian lain untuk cover agar lubang tu tertutup. Sebab jika lubang tu tidak tertutup, dia akan ada side effect setelah surgery ataupun dia sebenarnya tidak berfungsi pun kita buat itu surgery lah. Mungkin dia akan kena pneumonia atau choking, sneezing yang berterusan. Persiapan sebelum operation, kami buat pemeriksaan dulu, pemeriksaan tahap defect kecacatan si Joy ni lah. So lepas tu kami buat guidelines, apa yang perlu buat, apa bahan semua yang kami perlukan. Kemudian kami tim kami hari ini ada 9 orang, kami buat agihan tugas. Saya sebagai ketua pembedahan, kemudian ada Dr. Uma membantu untuk anestesia dan Faizal dan tim lain lah technical untuk bantu perjalanan tu agar lebih lancar. So selepas pembedahan ni kami sudah assign satu staff untuk pemantauan yang yang rapat lah untuk tengok dia punya recovery tu. Walaupun setiap hari doktor akan check lah dia punya bagian luka apa semua. Biasanya kami target berharap lah kalau luka-luka surgery ni biasa akan ambil masa dalam 2 minggu untuk recover kalau tiada komplikasi. Kami akan on antibiotik dan kami juga akan on ubat anti-inflam lah untuk turunkan bengkak dan sebagainya di site surgery tu. Macam tu. Macam tadi pun kalau nampak kami memang sudah prepare ubat, alat-alat surgery apa semua tu lah. So sebenarnya FPL memang memberi hikmat nasihat kepada penternak sekitar lah, terutama area Sendakan macam tu. So mana-mana penternak yang memerlukan, contoh ada sebelum ni pun ada kes tidak dapat beranak, macam distokia dan sebagainya, kami cuba bantu apa yang kami mampulah macam tu. Dan yang ini juga dengan harapan jika ada penternak di sekitar Malaysia macam tu ataupun yang menghadapi benda yang sama, at least diorang tahu benda ni boleh diperbaiki dengan pembedahan macam tu. Mungkin ada setengah akan mengambil kira kos, tapi untuk FPL ini adalah satu peluang pembelajaran yang sangat bagus lah, even untuk doktor vet di sini ataupun kami punya assistant vet. Dalam tempoh 45 minit yang penuh debaran, koordinasi mantap pasukan veterina FPL
membuahkan hasil pembedahan berjalan lancar dengan hanya 1 dos pembiusan penuh. Sebelum ini kita ada beberapa pembedahan yang melibatkan pasukan yang sama, yang juga dilakukan ke atas lembu. Untuk lembu ini dia memang sudah full term, susu pun sudah keluar, dan kita terpaksa membuat C-section sebabkan cervix itu tidak terbuka dan memang sangkut di situlah. Jadi C-section itu dibuat, induk pun selamat, anak pun selamat lah. Jadi kalau kita tengok daripada event pembedahan itu, pasukan yang kita lihat tadi itu telah banyak kali membuat koordinasi untuk kerjasama. Jadi saya fikir untuk kalau ada keperluan untuk buat pembedahan yang akan datang dan pasukan sama yang melakukan pembedahan ini, saya fikir koordinasi akan lebih baiklah. Kita di FPL mempunyai peraturan yang sangat jelas sebab ladang kita ni ladang kerajaan. Jadi setiap individu ternakan, baik dia arnam ataupun ayam ataupun lembu kambing, semuanya itu adalah aset. Jadi daftar untuk dia sakit dan daftar dia mati, semuanya mesti dibuat dengan betul. Maksudnya kalau mati kita akan tahu apa sebab dia mati. Jadi setiap kematian yang berlaku di kandang kita, dia ada dia punya bill dia, ada laporan kes. Dan setiap kematian itu mempunyai borang postmortem lah. Maksudnya kita jumpa dia malam ni, besok kita jumpa dia mati, kita akan immediately doktor akan membuat pembedahan dan mencari sebab kematian. Jadi ini kita daftarkan lah. Saya fikir kerosakan, kecacatan yang dia alami oleh Joy ni, dia akan berlaku lagi tapi di tempat lain dan dalam bentuk yang mungkin lebih teruk daripada Joy, mungkin lebih ringan. Semuanya itu akan memberikan kita pengalaman di dalam mengurangkan kerugian. Sebab binatang ni biasanya kita ternak macam si Joy ni, dia adalah lembu daging. Lembu daging ni asalkan dia sihat, dia akan memberikan kita pulangan ekonomi. Jadi disebabkan oleh bibir yang koyak sedikit ataupun sumbing sedikit ni, kita boleh betul dan menyebabkan dia boleh makan dengan elok dan nanti dia akan bagi daging kepada kita. Jadi harapan saya nanti pada ketika keadaan pengurusan kesihatan ternakan dan juga untuk keperluan korektif surgery kepada haiwan ternakan ini menjadi lebih biasa, para peternak akan lebih alert lah. Maksudnya ada tempat-tempat untuk kita memohon bantuan dan perkhidmatan yang boleh menyelamatkan keadaan ini. Jadi kalau tak perlulah kita biarkan dia mati ataupun kita sembelih lebih awal, sedangkan kita boleh selamatkan dengan sedikit masa untuk kita menyelamatkan itu, dan dia akan memberikan kita pulangan yang lebih baik pada masa hadapan lah. Kini, Joy berada dalam fase penyembuhan. Walaupun lubang hidung kanannya dan penampilannya mungkin kurang tampan daripada biasa, Joy kini boleh makan dengan lebih mudah, cepat dan efisien. Kes Joy bukan sekadar nota perubatan, ia adalah lambang kemajuan teknologi veterina UMS. Kisah Joy mengajar kita bahawa dengan ilmu, kasih sayang dan kepekaran, sebuah kecacatan tidak bermakna pengakhiran nyawa. Sebaliknya, ia adalah permulaan kepada sebuah harapan kedua.